Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asma Adibah binti Abu Bakar, nombor matrik 078588 daripada kumpulan 9 akan membentangkan tugasan bagi subjek kajian teks Nusantara Akidah. Pengenalan. Sebagai memenuhi arahan tugasan subjek kajian teks Nusantara Akidah, kumpulan kami telah memilih satu video ceramah pengajian kitab Faridatul Faraid siri ke-21 yang disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi melalui saluran YouTube. Kitab Faridatul Faraid merupakan sebuah karya penting dalam bidang tauhid yang menggariskan prinsip-prinsip utama keimanan. Kitab ini juga merupakan antara rujukan utama dalam mendidik masyarakat tentang asas-asas tauhid dan ketuhanan mengikut fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ceramah yang disampaikan ini bukan sahaja mengupas teks kitab dengan terperinci, malah turut memperjelaskan maksudnya dalam konteks kehidupan seharian. Tugasan ini mengandungi pelbagai komponen berkaitan ceramah yang dipilih, termasuk latar belakang ceramah, latar belakang kitab, biodata penceramah, isi ceramah serta ulasan terhadap penyampaian ceramah tersebut. Okey, kita masuk bahagian latar belakang ceramah. Video ceramah ini disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar, seorang penceramah bebas yang bertauliah di bawah Maidam dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Beliau berpengalaman dalam pengajian kitab turas. Okey, seterusnya ceramah ini adalah sebahagian daripada kuliah duha mingguan, merupakan siri ke-21 yang berlangsung pada hari Selasa 16 Januari 2018 di Surau Al-Iman, Losong Pang 5 Perang, Kuala Terengganu dengan durasi selama 39 minit 23 saat. Ceramah ini merupakan syarahan kitab Faridatul Faraid karya agung Syekh Ahmad Al-Fatani yang sangat masyhur dalam bidang akidah. Ceramah ini membincangkan mengenai 4 tanda seseorang itu beragama. Fokus utama dalam siri ini ialah tanda yang keempat, ketiadaan melampaui sakatan, iaitu meninggalkan segala larangan dalam syariat Islam dan perkara yang dilarang oleh Allah. Video ceramah ini turut dimuat naik di saluran YouTube rasmi Ustaz Wan Junaidi Original bagi memudahkan orang ramai mengaksesnya secara dalam talian. Kita teruskan dengan latar belakang kitab. Kitab yang menjadi rujukan dalam ceramah ini ialah Faridatul Faraid fi Ilm Al-Aqaid yang ditulis dalam bahasa Arab serta versi ringkasnya dalam Jawi iaitu Pati Faridatul Faraid. Kedua-duanya merupakan karya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama besar Nusantara yang dilahirkan di Patani pada tahun 1856 dan banyak berjasa dalam bidang akidah, fiqh dan bahasa. Tempat penulisan kitab ini ditulis semasa beliau berada di Mekah dan beliau menjadi guru rujukan bagi pelajar Melayu di sana. Kandungan utama kitab ini ialah asas-asas akidah Islam seperti sifat 20 Allah, sifat para rasul, kemudian iman kepada perkara ghaib, hari akhirat serta qada dan qadar. Kandungan kitab ini berdasarkan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah beraliran Asy'ariyah. Faridatul Faraid disusun dalam bahasa Arab yang padat dan melatih penggunaan dalil akli dan nakli, manakala versi ringkasan Pati Faridatul Faraid ditulis dalam bahasa Melayu klasik dalam bentuk soal jawab, mudah dihafal dan sesuai untuk sistem talaki di pondok dan madrasah. Tujuan utama penulisan versi Melayu ini ialah untuk memudahkan pelajar yang tidak mahir bahasa Arab serta sebagai bahan bantu mengajar di surau dan institusi pengajian tradisional. Seterusnya, saya akan memperkenalkan biodata penceramah. Beliau diberi nama Wan Junaidi bin Wan Jaafar, seorang pendakwah bebas yang sangat dikenali di negeri Terengganu. Beliau berasal dari Kampung Kupang Bujuk, Kuala Terengganu dan kini berusia sekitar 54 tahun serta merupakan bapa kepada 9 orang anak. Sejak usia 14 tahun, beliau telah mendalami ilmu agama di beberapa pondok terkenal seperti Pondok Tok Guru Haji Abbas di Tok Jiring, Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan dan juga di Thailand di bawah bimbingan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang dan Baba Najmuddin di Besut. Kini, beliau merupakan tenaga pengajar bertauliah dalam pengajian kitab turas di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Beliau juga aktif menyampaikan kuliah di masjid-masjid sekitar Kuala Terengganu serta bersiaran tetap di Radio Terengganu FM dan Manis FM setiap minggu.
Antara kitab yang sering beliau ajarkan ialah yang pertama Hidayatus Salikin, yang kedua Bidayatul Hidayah, yang ketiga Kifayatul Muhtadi, dan yang keempat Pati Faridah. Pada tahun 2023, beliau telah dianugerahkan sebagai tokoh dakwah peringkat negeri Terengganu sempena sambutan Ma'al Hijrah. Selain itu, beliau turut menyampaikan kuliah secara langsung melalui Facebook rasmi beliau, iaitu Ustaz Wan Junaidi Original, yang kini mendapat sambutan ramai. Sekarang saya akan membentangkan beberapa poin isi yang terdapat dalam ceramah. Yang pertama, pentingnya akidah sahih. Ustaz Wan Junaidi menegaskan bahawa akidah yang sahih adalah asas utama dalam menentukan status seseorang sebagai seorang Muslim yang sebenar. Jika seseorang itu mempunyai iktikad yang rosak dan termasuk dalam kategori kufur, maka dia tergolong dalam kalangan yang tidak beragama. Namun begitu, sekiranya akidahnya masih dalam lingkungan Islam tetapi menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti aliran Qadariyah dan Jabariyah, maka individu tersebut tetap dianggap Muslim tetapi berdosa besar kerana telah menyimpang daripada akidah yang benar. Yang kedua, konsep sebab atau asbab dan kuasa Allah. Ceramah ini juga memberi penekanan terhadap kefahaman yang betul dalam konsep sebab dan akibat dalam kehidupan seharian. Ramai yang keliru dengan menganggap sesuatu berlaku secara semula jadi, seperti api yang membakar atau pisau yang memotong dengan sendirinya. Pegangan seperti ini adalah kufur kerana ia menafikan kuasa Allah sebagai pencipta. Hakikatnya, setiap kejadian berlaku dengan izin dan kehendak Allah. Sebagai contoh, pisau memotong kerana Allah menjadikannya tajam, bukan kerana kuasa pisau itu sendiri. Seterusnya, yang ketiga adalah keikhlasan dalam ibadah. Ustaz turut menekankan bahawa segala amalan ibadah seperti solat, puasa dan lain-lain mestilah dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. Sekiranya ibadah dilakukan dengan tujuan duniawi seperti pujian manusia atau habuan dunia, maka amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Niat yang benar dan ikhlas adalah syarat utama untuk amalan diterima. Tanpa keikhlasan, amalan yang dilakukan hanya menjadi sia-sia di akhirat. Poin yang keempat, menjaga batasan syariat. Dalam ceramah ini juga, Ustaz Wan Junaidi mengingatkan agar umat Islam menjaga batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Perbuatan seperti berdua-duaan antara lelaki dan perempuan bukan mahram atau mengumpat dianggap remeh oleh masyarakat, namun tetap melanggar hukum syarak. Dalam urusan agama, pandangan masyarakat tidak boleh dijadikan ukuran. Kita mestilah menjadikan syariat Allah sebagai panduan utama dan tidak hanya bergantung kepada logik akal atau adat semata-mata. Yang kelima pula, peranan akal dan ilmu dalam tauhid. Menurut beliau, mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan harus merupakan asas kepada akidah yang sahih. Akal manusia memainkan peranan penting dalam membantu memahami konsep ketuhanan melalui penciptaan alam. Tetapi, akal perlu dipandu dengan wahyu agar tidak tersasar. Ilmu yang benar sangat penting bagi memastikan umat Islam tidak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman-fahaman yang menyimpang. Akhir sekali, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz menegaskan bahawa berpegang kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu keperluan untuk memastikan keselamatan akidah. Mazhab ini telah diterima secara luas oleh para ulama muktabar dan terbukti selamat dari segi kefahaman dan amalan. Beliau juga mengingatkan tentang kewujudan ajaran sesat yang menyamar sebagai Islam dan menasihati agar umat Islam sentiasa merujuk kepada para alim ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan agama. Kita beralih kepada ulasan. Ceramah siri ke-21 oleh Ustaz Wan Junaidi berjaya menyampaikan isi kitab Faridatul Faraid dengan jelas dan berkesan, terutamanya dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala serta asas-asas akidah Islam mengikut perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menggunakan pendekatan tersusun dengan membaca teks asal kitab, menghuraikannya dengan penjelasan mudah, disusuli dengan contoh praktikal. Antara isi penting ialah tanda keempat seseorang itu benar-benar beragama, iaitu tidak melampaui batas syarak dan meninggalkan perkara yang dilarang.
Penjelasan ini menekankan bahawa ukuran beragama bukan semata-mata pada zahir amalan, tetapi juga ketundukan terhadap batasan syarak. Okey, walaupun terdapat istilah Arab yang agak teknikal, Ustaz tetap berusaha menjelaskannya dengan bahasa mudah. Ceramah ini membantu pelajar dan masyarakat memahami akidah Islam berdasarkan tradisi keilmuan Nusantara serta menghidupkan kembali pengajian terus dalam bentuk relevan dan mudah diakses. Sebagai kesimpulan, ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi dalam menghuraikan kitab Faridatul Faraid bukan sahaja memperkukuh pemahaman kita tentang asas akidah Islam, malah mengingatkan kita akan pentingnya berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana ceramah ini juga memiliki pendekatan yang mudah difahami dan berpandukan turus. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.